Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isyif Fauzan bin Syafal Maruf 076944. Jadi saya akan membentangkan mengenai mughalatan mantik, kesilapan logik dalam menasih hukum dan akidah. Mughalatan mantik bermaksud kesilapan dalam berfikir yang mengakibatkan hujah tidak sah. Dalam konteks agama, kesilapan ini boleh terjadi apabila seseorang membuat tafsiran hukum atau akidah berdasarkan hujah yang lemah ataupun dari segi salah dari segi logik. Akibatnya, kesimpulan yang diambil boleh bertentangan dengan maksud sebenar nas Al-Quran dan Sunnah. Contoh ringkas adalah, kalau hukum itu ketat, itu bermakna Allah tidak adil. Jadi ini adalah salah satu tafsiran yang menyimpang akibat salah faham konsep keadilan. Mughalatah bermaksud kesilapan. Dalam ilmu mantik, ia merujuk kepada kesilapan dalam proses istidlal yang boleh berlaku dari yang pertama, kesalahan dari segi bahasa, penggunaan perkataan yang salah atau mengelirukan. Dan yang kedua, kesalahan makna, iaitu salah tafsir, premis ataupun logik. Istidlal yang betul adalah asas utama dalam ilmu usul fiqh dan ilmu usuluddin untuk memahami hukum akidah. Antara contoh-contoh lain mughalatan mantik ni ialah, antaranya kalau Tuhan itu pengasih, kenapa ada penderitaan? Maka Tuhan tidak wujud. Dan contoh yang lain juga, saya tidak nampak malaikat, jadi malaikat itu tidak wujud. Jadi apa pendekatan Islam mengatasi mughalatah ini? Yang pertama adalah berpegang pada nas yang sahih, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ialah menggunakan kaedah istidlal yang betul seperti qiyas, ijma' dan maslahah dengan berhati-hati dan ilmiah. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, mengutamakan ilmu dan kefahaman mantik supaya hujah disusun dengan baik, tidak terjerumus dalam kesilapan logik. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.